الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hormati nazir di mana nazir, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli tuan kuasa serta tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama berhimpun dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita menyambung kembali pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita sampai pada muka surat yang ke-106 pada tajuk yang ke-14, adab-adab puasa. Dan kita masih lagi berada pada bahagian yang pertama dalam kitab ini, itulah membicarakan tentang aktiviti seharian kita daripada bangun tidur sehinggalah tidur semula. Nanti habis daripada tajuk yang ke-14 ini, yang juga merupakan tajuk yang terakhir dalam bab yang pertama, kita akan pindah kepada bahagian yang kedua untuk membicarakan cara-cara meninggalkan maksiat yang zahir dan yang batin. Habis bahagian yang kedua, kita masuk pada bahagian yang ketiga. Kita akan bicarakan tentang menjaga hubungan dengan manusia, hubungan dengan ibu ayah, dengan guru, dengan murid, dengan masyarakat yang kenal, yang tak kenal, yang rapat. Dan itu adalah bahagian yang terakhir dalam, ataupun bab yang terakhir dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan kita masih lagi berada pada bab yang pertama, dan kita berada pada tajuk yang terakhir, tajuk yang ke-14. Maknanya 13 tajuk dah kita selesaikan pada kuliah yang lalu, bermula daripada bangun tidur sampailah tidur semula. Kemudian ditambah dengan 4 lagi tajuk tambahan, iaitulah adab-adab solat, adab-adab berjamaah, adab-adab hari Jumaat. Dan yang terakhir yang kita masuk pada malam ini, itulah adab-adab puasa. Dan saya rasa malam ni pun kita tak sempat habis untuk tajuk ini. Mungkin akan ada 2 siri untuk tajuk yang ke-14 ini, adab-adab puasa. Dan kita akan tengok nanti bukan hanya puasa Ramadan sahaja, tetapi yang nak di-highlightkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ialah ada puasa sunat, dan juga bagaimana untuk mendapatkan pahala yang lebih daripada berpuasa, untuk kita mendapatkan kesan daripada ibadat puasa yang kita lakukan. Nanti kita akan tengok apa yang dikongsikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kita masuk pada tajuk yang ke-14, muka surat 106, adab-adab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tidak sepatutnya kalau engkau hanya puasa pada bulan Ramadan sahaja, maka bermakna engkau telah meninggalkan merebut keuntungan dengan puasa sunat.
dan engkau tidak mengambil peluang untuk merebut darjat yang tinggi dalam syurga Firdaus. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Bermaksud kalau kata kita hanya melakukan puasa bulan Ramadan sahaja, dan ini adalah puasa yang wajib. Puasa yang wajib adalah puasa di bulan Ramadan. Yang itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mentaklifkan, mewajibkan kepada kita, iaitulah dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini biasa kita dengarlah masuk saja bulan Ramadan. Memang inilah ayat satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa dengan kalimah kutiba itu. Kutiba itu ialah dituliskan, ataupun kutiba itu bermaksud furidha, difardukan. Mana difardukan ke atas kita berpuasa. Yang itu memang tak boleh tinggal lah. Melainkan bagi orang-orang yang uzur, yang sakit, yang tak mampu, dah tua, dah jadi tidak ada harapan sembuh, sakit ataupun musafir, dia boleh pilih untuk dia tidak berpuasa. Tetapi bagi orang yang mampu untuk berpuasa selepasnya, selepas Ramadan, dia kena qadakkan semula. Bagi orang yang mungkin dia tidak ada harapan sembuh, sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka berkaitan dengan puasa Ramadannya itu hanya boleh digantikan dengan fidyah saja. Jadi bagi orang yang tidak ada uzur begitu, mungkin dia sakitnya pun demam saja, atau mungkin orang perempuan datang bulan, maka dia diwajibkan untuk mengqadakkan semula puasanya itu. Dan itu adalah hukumnya wajib bagi puasa Ramadan. Adapun puasa-puasa yang lain itu adalah sunat saja. Melainkan kalau dia ada puasa nazar lah. Puasa nazar tu dah jadi wajib, dia tak jadi sunat lagi dah. Puasa nazar ialah apabila dia menazarkan sesuatu perjanjiannya dengan Allah, sekiranya berjaya dia memperolehinya. Contoh, katalah dia bernazar untuk nak mendapatkan anak lelaki, 20 tahun, 15 tahun dah kahwin, anak perempuan je semua, 10 tahun dah kahwin, anak perempuan je semua, nak anak lelaki. Tiba-tiba Allah bagi, tapi dengan sebutan dia nazar lah. Dia bernazar, ya Allah, aku bernazar sekiranya aku dapat, dia kata dapat anak lelaki, maka aku bernazar untuk berpuasa. Okay, nazar ni ikut, dia tak semesti puasa. Nazar ni dia ikut dia punya kemampuan. Kalau dia nak sedekah, sedekah. Yang sekarang kita sedang sebut adalah puasa. Tapi nazar ni dia boleh macam-macam. Yang boleh mendatangkan manfaat untuk diri dia. Yang tak datang manfaat, dia bukan nazar. Berapa ramai orang yang ni sekarang ni World Cup ni, bola nazar. Kalau tim dia kalah, dia botak kepala. Itu tak manfaat. Itu benda harus. Tak perlu pun nazar tu. Kan? Benda tu. Tapi dia tidak dikira sebagai nazar lah. Tapi dikira sebagai sumpah. Kalau dia tak buat, maka dia kenakan kafarah sumpah. Bagi makan atau bagi pakaian. Okay? Tapi nak katakan kalau nazar ni ialah nazar yang mesti ada manfaat untuk dia. Nazar yang berupa haram pun tak boleh. Kan? Aku ni bernazar, kalau tim bola aku menang malam ni, aku bernazar nak minum arak. Tak boleh lah, itu benda tu haram, tak boleh nazar. Okey, dia tak boleh. Benda-benda yang haram, benda-benda yang mudaratkan diri, mudaratkan orang lain, tak boleh. Ataupun dia nak bernazar benda yang wajib, tak boleh juga. Aku kalau menang tim aku malam ni, World Cup, aku bernazar nak solat subuh. Itu solat subuh tak payah nazar, itu memang wajib. Memang kena. Jadi yang boleh dinazarkan adalah benda yang sunat-sunat. Itu tentang manfaat untuk kita. Puasa, nanti kita akan sebut tentang puasa ni. Sedekah, itu manfaat untuk kita. Kan? Ataupun nak mengaji Quran. Saya Ustaz, kalau saya dapat anak laki-laki lah, saya bernazar nak khatamkan Al-Quran. Khatam Quran tu dah menjadi wajib untuk dia. Tapi kalau dia tak sebut setiap hari ke, setiap tahun ke, cukup sekali tu, okey dah. Dia kata kalau dikatakan sedekah contohnya kan, saya nak sedekah Ustaz, tapi saya tak spesifikkan pun sedekah tu kat mana, sedekah tu berapa, dia dah jadi umum. Dia tak ta'yin. Dia dah jadi umum. Sesukati nak bagi kat siapa-siapa boleh, nak bagi berapa pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia spesifikkan betul, maka dia kena buat. Dia kata dia bernazar, kalaulah kata dapat anak laki-laki ataupun anak dia dapat tumbuh durga, berjaya, dia nak nazar beri makan kepada orang masjid. Masjid tu dia spesifikkan pula, Masjid Asy-Syakirin katanya kan. Syakirin. Dia spesifikkan lagi, tiap-tiap Khamis. Dah saya sampai mati kan. Nazar dia. Sebab tu nazar jangan dia buat main, tak boleh. Dia tak boleh buat main. Dia kalau buat main, benda ni yang betul-betul nak
Dan bila betul-betul nak, kita bernazarlah dengan benda yang kita mampu buat. Janganlah you nak. Kalau buat puasa, nazar buat puasa. Ni puasa saya nak bernazar. Saya nak dapat, kalau dapatlah ni, saya nak nazar puasa 2 bulan berturut-turut. Awak sebulan Ramadan pun rasa macam nak mati dah habis tu. Jadi 2 bulan berturut-turut, tak payah. Jangan you no sangat nak nazar tu, tapi tiba-tiba Allah bagi kau tak mampu. Buat sekadar mana yang mampu. Okey, boleh puasa. Nazar untuk berpuasa boleh. Tapi mungkin dia kata, Ustaz, saya nak bernazar. Kalau dapat ni saya nak bernazar berpuasa 3 hari. Dah cukup. Sampai situ je. Tak payah nak spesifikkan berturut-turut ke, puasa tu setiap bulan ke, tak payah. Kadang-kadang orang bernazar dia tak faham, dia sebut je lah benda dia nak. Tiba dapat, mulalah DM kita, mulalah Ustaz saya ada nazar ni lah. Jadi ke tidak? Ada yang sampai DM saya kata, saya ni bernazar Ustaz nak bagi masjid makan bila anak saya lulus. Tapi anak saya dah lulus dah, boleh tak saya nak tukar nazar lain? Bila dah dapat, dia tukar pula nazar lain. So buat betul-betul sebab dia dah jadi wajib. Kalau benda tu berlaku saja, maka dia jadi wajib. Jadi puasa yang kita sebutkan tadi ialah puasa Ramadan, itu adalah puasa yang wajib. Kedua ialah puasa nazar, dia adalah puasa yang wajib. Dan kalau kita tengok puasa-puasa yang lain, dia jadi sebagai puasa yang sunat sahaja. So sebab tu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, maka rugilah kita kalau kita hanya melakukan puasa yang wajib sahaja, itulah puasa Ramadan. Rugi itu bukanlah ruginya masuk neraka terus, tak. Sebab ada je yang tanya pada Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, bila ditanya satu orang Arab Badui datang, dia kata, Rasulullah, aku nak tanya satu soalannya. Aku melakukan perkara yang diperintahkan Allah. Aku meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Adakah aku masuk syurga ya Rasulullah? Nabi kata nak. Adkhul jannah. Adakah aku boleh masuk syurga? Nabi kata nak. Boleh. So hadis tu berhenti sampai situ je. Tapi ulama bahaskan bahawa memang boleh masuk, tetapi dengan syarat tidak melakukan dosa dan maksiat. Betul lah dia kata tu. Menjalankan perintah Allah bermaksud yang wajib-wajib. Solat buat wajib. Dia buat wajib je. Fardu, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Kemudian puasa yang wajib. Ramadan je. Kemudian zakat yang wajib. Sedekah semua dia tak buat. Mengaji Quran semua tak buat. Tapi dia tak buat benda-benda yang dosa dan maksiat. Adakah dia boleh masuk syurga? Nabi kata boleh. Tetapi kalau nak dibandingkan dengan kita hari ini, siapa je kita yang tak buat dosa? Mesti kita ada buat dosa. Sebab itulah dia ditop upkan dengan perkara-perkara sunat. Kan? Sebab itulah dia ditambahkan dengan perkara-perkara sunat. Kalau kita buat perkara wajib saja, memang ada hadis Nabi SAW yang Nabi kata, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ni hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri pada Aku dengan hanya melakukan perkara yang maftaradtu ilaihi, ataupun perkara yang difardukan ke atasnya. Aku dah suka dah. Benda tu aku dah jadi jatuh cinta pada dia, aku dah suka pada dia dengan sebab dia menjalankan perintahku yang wajib-wajib. Tapi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilaihi bin nawafil hatta uhibbahu. Dan aku akan lebih jatuh cinta pada dia. Nanti kita akan tengok huraian daripada sudut jatuh cinta di macam mana. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala kata, dan sentiasalah hamba-Ku ini yang aku akan sayang pada dia, cinta pada dia, yang dia melakukan hatta bin nawafil, dia buat perkara-perkara tambahan, perkara-perkara sunat, maka aku akan jadi lebih sayang pada dia. Sayangnya itu kata Allah, apabila dia melihat, akulah menjadi mata dia. Bila dia mendengar, akulah menjadi pendengarannya. Bila dia berjalan, akulah menjadi kakinya. Bila dia berpegang, akulah jadi tangan dia. Dan Allah sambung di hujungnya, wa in sa'alani a'taitu, bila dia minta, aku akan tunaikan. Dan bila dia mohon pertolongan, aku akan lindung dia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya, dengan kita menambahkan amalan-amalan sunat ini, ia akan menjadikan diri kita ini lebih dicintai oleh Allah dan lebih dilindungi, dan apa saja kita minta Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan. Ini kelebihan orang yang buat nawafil sunat ni kan. Sunat-sunat yang kita sedang fokuskan ini adalah puasa. Tentu kata Imam Al-Ghazali, kalau kita hanya puasa Ramadan saja, bermaksud kita meninggalkan apa yang dipanggil sebagai keuntungan dengan puasa-puasa sunat, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menawarkan peluang kepada kita untuk masuk ke dalam syurga Firdaus. Kita ni kalau boleh biar ada
Amalan-amalan sunat. Itu kalau boleh biar ada amalan-amalan sunat. Amalan sunat yang kita biasa buat dan istiqamah lah sehingga ke meninggal lah, sehingga mati. Buat apa-apa saja. Mungkin di antara amalannya dia suka baca ayatul kursi sebelum tidur, atau membaca 2 ayat terakhir surah Baqarah sebelum tidur. Dia ada amalan-amalan dia yang dia sentiasa buat. Bangun pagi je dia baca 10 ayat akhir surah Ali Imran. Sunnah Nabi. Kan? Tapi dia ada amalan dia akan sama. Tapi kita kena pegang amalan tu. Jangan balik-balik kepada Allah tu kosong, tak ada amalan. Dia kita rasa, okey, aku punya amalan ialah aku nak melakukan perkara ini sampailah aku meninggal dunia. Aku nak macam tu. Biar kita dapat pegang amalan tu. Sikit pun tak apa. Satu Nabi kata, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah ialah amalan yang berterusan wa in qalla, walaupun sedikit. Cukup. Tak besar pun, tak banyak pun. Walaupun orang lain mungkin buat banyak, tapi tak apa. Orang lain tu mungkin di stop di tengah jalan, kita akan terus. Sebab apa? Sebab amalan tu berterusan. Sebab dia tak berat kan. So sama dengan puasa yang kita akan bincang ni. Puasa tak semestinya kita kena buat sampai berturutan, setiap bulan kena puasa. Ada mungkin amalan-amalan baru ni kita lalu bulan Muharram. Ada orang mungkin boleh 10 je. Ada orang boleh 9, 10. Ada orang lagi canggih 9, 10, 11. Ada juga para ulama bahaskan. Boleh? Sebab dia mungkin mampu untuk puasa. Ada orang mungkin tak boleh. Tak boleh nak puasa banyak. Kan? Ada orang Zulhijjah tu daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah dia puasa. Ada orang di 9 je. 9 Zulhijjah saja, 1 hari je. Pun okey, tak ada masalah. Nanti tahun depan dia cuba pula lagi lain. Kan? Sebab dia mampu untuk tahap itu saja, itu telah memadai, ikut kemampuan masing-masing. Dan kata Imam Al-Ghazali, nanti engkau akan menyesal apabila engkau melihat pahala orang yang banyak puasa sunat seperti halnya engkau melihat bintang-bintang yang berkelip-kelip. Maknanya kita tengok orang lain punya amalan besok dapat pahala macam bintang berkelip-kelip ke atas tu. Mereka jauh lebih tinggi daripada engkau kerana mereka berada pada darjat yang paling tinggi. Sebab kita besok di akhirat Allah akan tunjukkanlah kepada semua masa kita sedang dihitung oleh Allah. Allah hisap kita. Kita dipanggil oleh Allah seorang-seorang di hadapan untuk letakkan amalan-amalan ataupun untuk bentangkan amalan-amalan yang kita buat, dan kita disaksikan oleh seluruh makhluk yang ada. Kan kat situlah baru bocor rahsia. Oh, dia ni rupanya selalu pergi masjid. Ini rupanya kerja dia. Waktu tu memang malu semua, tak ada dah tuan-tuan. Tapi kita jadi macam orang dah mula tahu lah kita punya. Sekarang kita boleh tutup. Orang bukan tahu. Kita pergi masjid juga, tapi kat rumah orang kita tengok handphone mana orang tu. Kan? Tengok scroll banyak kali tu. Patah balik ni atas, balik tengok balik benda lah tadi. Macam-macam. Orang tak tahu kan dekat rumah kan. Sekarang teknologi macam-macam ada. Tapi dekat sana esok, kita akan dibentangkan oleh Allah amalan-amalan kita. Dia ni dulu tak nampak macam amalannya banyak. Tadi puasa dia banyak. Puasa Isnin, puasa Khamis, puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, puasa. Setiap yang ada peristiwa dia puasa. Syawal baru ni pun 6 hari dia puasa. Semua puasa. Maknanya dia adalah orang yang kaki puasa. Sebab puasa orang tak nampak. Esok dekat akhirat baru Allah bentangkan benda tu, dia ni kaki puasa. Dan puasanya pula diterima amalan. Lagi ya. Kan? Puasanya pula diterima, lagilah kemuliaan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat pada waktu itu. Jadi ini yang menyebabkan bahawa kita perlu melakukan amalan-amalan sunat, especially yang kita sedang lakukan ataupun sedang pelajari ini adalah berkaitan dengan puasa sunat. Dan kita ada banyak puasa sunat. Kalau tadi kita kata Ramadan dan juga Nazar itu adalah puasa yang wajib, tapi kita ada banyak puasa-puasa sunat yang lain yang boleh kita try. Try itu maksudnya latih dirilah. Try itu try juga, tapi betul-betul puasa lah. Antaranya disebutkan di sepanjang tahun ada hari-hari yang mempunyai kelebihan yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW dan mempunyai ganjaran yang sangat besar bagi orang-orang yang berpuasa pada hari-hari tersebut. Setiap daripada amalan sunat, puasa-puasa sunat ni, dia ada dia punya kelebihan-kelebihan dia. Ada kelebihan-kelebihan dia sendiri. Banyak. Antaranya yang pertama kata Nabi SAW ialah hari Arafah. Hari Arafah ni adalah hari 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Besoknya tu hari raya. Besoknya tu adalah 10 Zulhijjah. Jangan tunggu besok lah. Maghribnya tu hari raya. Besok maghrib. Kita berubah hari waktu maghrib. 9 Zulhijjah tu, tapi saya dengar baru-baru ni Ustaz ada orang takbir 9 Zulhijjah tu. Betul lah tu? Itu dipanggil takbir muqayyad. Jadi takbirnya ada dua, satu takbir mursal, satu takbir ataupun mutlak, satu lagi takbir muqayyad. Takbir mursal ialah berlaku pada waktu maghrib hari raya
Sampailah Tok Imam semayang, angkat takbir Datuk Ihram. Habis. Selesai dah takbir mursal tu. Maknanya, biar raya mana? Tak kira Aidilfitri ke, Aidil Adha ke, bermaksud waktu tu adalah takbir namanya takbir mursal. Takbir mursal adalah takbir yang boleh ditakbirkan bila-bila masa saja. Daripada maghrib tu sampailah Tok Imam angkat takbir Datuk Ihram semayang raya. Katalah 8.30 raya. Daripada pukul 7.30 maghrib sampai 8.30 pagi besok, takbirlah anytime. Takbir 8.30 boleh, 9.30 boleh, 10.30 nak balik naik motor tu. Allahu Akbar, Allah. Boleh. Jangan kuat sangatlah, nampak nak raya sangat kan. Tengok apa hal sini nak raya sangat ni dia. Tapi boleh. Pasal apa? Nama dia takbir mursal. Yang kedua dipanggil takbir muqayyad. Muqayyad ni dia kait dengan waktu solat. So bermulanya bila? Dia hanya berlaku pada waktu hari raya haji saja. Bila start? Subuh. Waktu 9 Zulhijjah sampailah ke 13 Zulhijjah waktu asar habis. Ini semua orang tahulah. Saya ingat yang kita ni tahu bila masuk saja hari raya sampailah 13 Zulhijjah tu bila. Tapi ramai yang tak perasan yang Nabi buat sunnahnya adalah pada 9 Zulhijjah pagi tu dah start bertakbir dah. Subuh tu dah start takbir dah. Lepas subuh Nabi takbir raya, lepas zuhur Nabi takbir raya, lepas asar Nabi takbir raya. Maghrib malam tu dah takbir mursal. Maknanya tu dah malam, dah jadi malam raya dah. So dipanggil sebagai takbir muqayyad. So 9 Zulhijjah waktu subuh bermula sampailah kepada 13 Zulhijjah waktu asar. Tapi dia ustaz, ada orang kata ustaz kalau kita takbir raya ni tak kena pada tempatnya. Nanti orang kubur-kubur tu semua menangis lah ustaz. Tak betul. Takbir je tak ada masalah. Okay? Takbir je. Tapi janganlah takbir tu bayangkan hari tu hari raya. Tak, takbir je lah. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh, tak ada masalah. Orang pergi perang pun takbir. Kan? Mereka para sahabat Nabi ni semua pergi perang takbir. Tapi takbir dia orang bunyi lain. Kita takbir, kita nahwan, mendayu. Takbir dia orang dia ada jenis-jenis takbir yang bagi semangat. Takbir. Boleh, tak ada masalah. Okey, kalau kata yang ahli kubur menangislah dengan takbir raya tu semua tak betul. Ataupun kau jangan bercakap masa azan, kau bercakap-cakap masa azan kau punya mayat jadi kan berat sebelah tu tak adil kan. Berat semua tak ada tu. Bagusnya daripada sudut penekanan untuk mendengar azan tu bagus, tapi kadang yang menakut-nakutkan tu salah kan. Kita dulu banyak dia buat benda-benda yang bagus untuk memberhentikan daripada benda yang larak, tapi dia punya takut-takut tu adalah takut yang tak betul kan. Nanti dua atas bantal, nanti bisul. Jangan potong kuku malam-malam, kau nanti syaitan bergayut. Kau jangan nyanyi kat tangga, kau dapat suami tua tadi kata. Macam-macam. Takutkan tu betul, tapi dia punya alasan tu tak betul. Kan? Biar awak lalu nampak kau patah balik, kau jangan lalu kan kau kena mudarat. Tayar pancitlah ke depan tu. Semua benda-benda yang tahayul. Bagus, benda tu bagus kalau diberikan alasan macam tadi kan. Kau jangan bercakap masa azan, nanti tak bercakap masa azan tu bagus. Sebab memang ada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim untuk kita dengar azan dan jawab. Tapi alasan yang dicipta tu adalah alasan yang tak. Memanglah kita tahu kami saja nak takut-takutkan dia. Betul, tapi takutkan biar berlandaskan dalil lah. Kan? Betul nak takutkan tu, tapi jangan sampai menambah-nambah benda yang tak ada. Nak ajar yang apa Nabi ajar. Takkan Nabi ajar salah. Kan? Nabi kata siapa yang dengar azan, dia jawab azan tu, kemudian dia selawat kata Nabi, kemudian dia doa dengan doa wasilah, halat lahu syafa'ah, maka terus dia masuk ataupun dia dapat syafaat aku untuk masuk syurga. Selesai. Itu antara yang kita boleh amalkan. Okey. Jadi ini antara yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama ialah hari Arafah 9 Zulhijjah, juga bertepatan dengan apa yang Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata orang yang berpuasa 9 Zulhijjah ini yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Iaitulah orang yang berpuasa 9 Zulhijjah, tahun lepas 1447 Hijrah. 9 Zulhijjah kita puasa, maka kita akan dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, madiyah wal baqiyah. Dan setahun yang akan datang. So 2 tahun lah total. Maknanya Ustaz kalau kita puasa 9 Zulhijjah tu tahun lepas habis dah berdosa. Habis. Tahun depan Ustaz tak ada dosa? Tak ada. Jadi boleh buat dosa Ustaz? Itu tak betul tu pahaman tu. Dah kata habis dosa tahun depan tadi. Dia adalah Allah akan pelihara orang yang puasa 9 Zulhijjah itu daripada melakukan dosa. Itu maksud dia.
Macam ahli Badar, Allah ada sebutkan orang-orang yang pergi perang ahli Badar 300 lebih ni. Allah kata, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Allah kata, buatlah apa saja yang kau nak buat. Allah ampunkan dosa kau. Allah kata pada ahli-ahli Badar. Tapi adakah fahaman mereka, oh boleh, minum arak boleh, judi boleh, berzina boleh? Tak. Dia maksudkan adalah apa sahaja yang dia nak lakukan itu Allah akan lindung daripada melakukan dosa. Itu maksud dia. Dan faqad ghafartu lakum, sekiranya berlaku satu benda yang mungkin terlepas, amalan yang ataupun maksiat yang diterbuat, sebab berlaku juga selepas 4 tahun berlaku perang Badar, naik 6 Hijrah, berlaku peristiwa Ifkin. Peristiwa Ifkin ni adalah peristiwa fitnah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan memang starting yang buat fitnah tu adalah orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay, bin Salul dan kaum geng-geng dia lah. Tapi yang melafazkan kata-kata buruk itu adalah daripada kalangan ahli Badar. Antaranya Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ni adalah orang yang termasuk dalam Badar, peperangan Badar dia ada. Dia ikut serta dalam perang Badar. Dia yang pergi sebut kepada Aisyah radhiyallahu anha perkataan tu. Yang buruk itulah, perkataan tuduhan itulah. Dan Mistah bin Usasah ni adalah anak buah kepada Abu Bakar. So Abu Bakar ni siapa pula? Ayah kepada Aisyah. So bila Abu Bakar dapat dengar Mistah ni, dia punya tuduhan dia begitu, dan Abu Bakar sentiasa bagi allowance setiap bulan pada Mistah ni, anak buah. Bagi setiap bulan. Tapi bila dapat dengar saja Mistah tuduhan anak dia begitu, dia kata, wallahi demi Allah aku tarik balik aku punya nafkah aku ni bagi kepada Mistah, dan aku takkan bagi lagi dah abadan, selama-lamanya aku takkan bagi tu. Takkan bagi lagi dah pada dia setelah dia menuduh anak aku Aisyah. So, tapi Allah turunkan surah An-Nur ayat yang ke-22 untuk menyentuh hati Abu Bakar kembali, untuk dia menarik balik sumpahannya itu. Kan? Sehingga Allah katakan orang yang tidaklah sepatutnya orang-orang yang diberikan harta, diluaskan rezekinya, dia tidak berikan kepada ulil qurba, kaum kerabatnya, wal masakin, orang miskin. Sedangkan Allah kata yang sepatutnya kau dengar tu kau kena buat, wal ya'fu wal yasfahu. Sepatutnya yang kau kena buat adalah maafkan dia, lapang dada dengan dia. Sebab dia bukan orang munafik, dia bukan orang kafir, dia bukan orang jahat. Dia ahli Badar. Kan? Dan bila Allah kata begitu dan Abu Bakar dengar, sehingga Allah katakan, tidakkah kau suka bila mana kau membuat perkara itu Allah ampunkan dosa. Maka dia terus kata, wallahi inni uhibbu an yaghfirallahu li. Dia kata, aku suka demi Allah, aku suka kalau Allah mengampunkan dosa-dosa. Abu Bakar dosa apa jadi buat? Tapi bila ayat itu turun kena pada dia, dia tu kata gitu. Dan dia kata, wallahi demi Allah aku takkan tarik lagi dah nafkah aku ini kepada Mistah buat selama-lamanya. Setelah turun ayat, walaupun Mistah ni buat benda yang dipanggil sebagai tuduhan lah kepada anak dia kan, Aisyah isteri Nabi, dan Nabi sendiri pun terkesan dengan benda, terkesan dengan peristiwa tuduhan kepada Aisyah. Dan bukan Mistah saja yang tuduh Aisyah, ada 3 orang. Nama dalam riwayat Abu Daud disebutkan 3 orang. Satu Mistah bin Usasah, satu Hamnah binti Jahshin, adik-adik Zainab binti Jahshin, dan ketiga ialah Hasan bin Sabit, penyair Rasulullah. 3-3 ni power kan? Tapi sebab ayat ke surah An-Nur tu antara membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Mula ayat 11 sampai ayat ke-20 lebih itu semua adalah ayat yang membersihkan nama Aisyah. Memang Aisyah tak buatlah. Dan kesemuanya itu juga adalah ayat untuk mengampunkan orang-orang yang melakukan kesalahan tadi. So, sebab tu saya sebut tadi ahli Badar, kalau kata Allah kata i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, ni ahli Badar, buatlah apa saja Allah ampunkan dosa kau. Bukan bermaksud dia boleh buat apa saja dosa dan maksiat, Allah lindung dia. Melainkan benda-benda sini terlepas, tergoda dengan hasutan munafik, ni Allah ampunkan. Dan mereka tak kena pun hukuman had, hukuman hudud, tapi mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So samalah macam kita, orang yang berpuasa 9 Zulhijjah baru-baru ni, bulan lepas, maknanya Allah ampunkan yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, ampunkan dosa dia yang lalu dan akan datang. So kalau maknanya nak tahu dia diterima ataupun tidak pahala kita ataupun puasa kita, tengok amalan kita tahun tu. Ada tak aku buat dosa? Kalau ada Ustaz, terbuat sikit Ustaz, istighfar. Terlepas biasa kan?
Tapi ada tak buat konsisten dosa maksiat? Tak ada Ustaz. Kalau tak ada, mudah-mudahan 9 Zulhijjah kita punya puasa tu diterima Allah. Mudah-mudahan gitulah. Hakikat sebenar kita tak tahu. Tapi mudah-mudahan begitu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janji kepada kita yang berpuasa, puasa 9 Zulhijjah. Itu antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan bagi orang yang melakukan haji, dia tidak dituntut untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah. Dan tak perlu pun. Kan? Dia ada tugas lain yang perlu dibuat 9 Zulhijjah. Kita yang tak pergi haji tu kita dituntut untuk berpuasa 9 Zulhijjah untuk dapatkan pengampunan. Dan para ulama sebutkan pengampunan dosa itu bukan pengampunan dosa-dosa besar. Itu hanyalah pengampunan dosa-dosa kecil sahaja. Dosa-dosa kecil. So, dosa-dosa besar ni dia perlu dihapuskan melalui taubat nasuha. Hapuskan dengan taubat nasuha. Tapi dosa-dosa kecil melalui amalan-amalan ni lah. Kan? Kita melakukan solat 5 waktu. Di antara fardu ke fardu, semua tu adalah pengampunan dosa. Daripada Jumaat ke Jumaat, itu juga pengampunan dosa, dosa-dosa yang kecil. Daripada umrah ke umrah, itu juga pengampunan dosa, dosa-dosa yang kecil. Sama dengan puasa, setahun sekali Allah akan bagi dosa-dosa kecil itu diampunkan dengan berpuasa 9 Zulhijjah. So kalau dosa besar kena taubat dengan taubat nasuha. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ialah puasa 10 Muharram. Puasa 10 Muharram iaitu puasa yang kita baru ni 10 Muharram. Memang Nabi pun sempat hanya lakukan 10 Muharram saja. Nabi hanya sempat melakukan 10 Muharram saja, tapi disebutkan juga satu hari, Nabi sebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kata la in baqitu ila qabil la asuman at-tasi'. Kalaulah aku masih hidup tahun hadapan, insyaallah macam isyarat Nabi nak tunjukkan tahun depan Nabi dah ada. Tapi Nabi kata lain, kalau betul-betul lah aku boleh hidup. Satu, memang Nabi tak tahu Nabi akan wafat tahun depan. Satu lagi, apa yang para ulama sebutkan ialah Nabi of course tasawuf Nabi tinggi lah. Nabi akan rasakan kematiannya sangat dekat. Bukan hanya tahun 9 Hijrah ni, 10 Hijrah ni saja, tapi setiap tahun ataupun setiap masa yang Nabi lalui mesti Nabi akan teringat. Kan? Tapi ialah percakapan itu kan daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sebutkan itu semua daripada wahyu daripada Allah, bukan daripada hawa nafsu Nabi. Tapi bila Nabi sebutkan la in baqitu ila qabil, kalaulah aku masih hidup nanti, kalau aku masih hidup tahun depan, aku akan tambah lagi satu puasa. Itulah puasa Tasi', puasa hari yang ke-9 yang kita panggil puasa Tasu'ah. Puasa Tasu'ah. Kita puasa 10 tu dia panggil Ashura. Puasa 10 Ashura yang ke-10. Tasu'ah yang ke-9. Jadi dengan hadis itulah yang menunjukkan bahawa kita boleh untuk berpuasa 9 dan 10. Okey, tapi Ustaz saya mampu sehari je Ustaz. Buat 10. Baru ni bertepatan hari Jumaat. Ada orang tanya Ustaz, saya ni nak puasa 10 Muharram tapi jatuh Jumaat Ustaz. Saya takutlah pula kalau puasa Jumaat nanti kan tak boleh pasal dia tunggal nak kena iring dengan Khamis ataupun Sabtu. Bukan, itu kalau puasa Jumaat, itu kalau puasa sunat Jumaat. Yang ini puasa yang ada peristiwa tapi dia bertepatan jatuh Jumaat, tak apa tunggal, tak ada masalah pun. Kata 9 Zulhijjah jatuh Jumaat, okey. Satu je, tak mana boleh puasa lagi dah. Kan? Ataupun jatuh 10 Muharram, hari Jumaat baru ni kan, hari Jumaat. Tak apa, satu tu je. Tak perlu iring pun sebab kita bukan puasa sunat Jumaat, kita puasa 10 Muharram. Cuma yang paling bagus buat 9-10 kena bertepatan dengan sunnah Nabi, apa yang Nabi sebutkan. Sebab Nabi punya sunnah ialah percakapan Nabi, perakuan Nabi dan perbuatan Nabi. So ini adalah sunnah daripada hadis. So Nabi kata kalaulah aku masih hidup tahun hadapan, pastinya aku akan puasa hari yang ke-9. So ada 2 hari. Kenapa? Sebab nak menyelisihkan di antara puasa orang Islam dengan puasa orang Yahudi, Bani Israel. Sebab bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi tanya orang yang Bani Israel, kepada orang Yahudi, dia kata, kenapa kau puasa 10 Muharram ni? Kami puasa 10 Muharram sebab 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel daripada Fir'aun. So Fir'aun mati, tenggelam. Nabi Musa dengan Bani Israel selamat. So itu pasal kami puasa 10 Muharram. Kata Nabi SAW, kami yang lebih layak untuk
ke arah itu. Maksudnya kami sebenarnya yang lebih patut untuk berpuasa kerana kami beriman kepada Nabi Musa. Nabi Bani Israel memang dia kata Nabi Musa, tapi dia ikut Nabi Musa. Mana ada dia ingkar. Bani Israel punya rekod dalam Al-Quran semua ingkar. Mana ada. Dah selamat dah daripada Firaun. Lepas dah. Laut tu dah sampai sana dah. Sampai-sampai sana minta Tuhan baru. Wahai Musa, tolonglah buat kami patung untuk kami sembah. Kami dah syukur sangat selamat daripada Firaun. Padahal yang selamatkan dia Allah. Dia tak bersyukur. Baru selamat daripada Firaun. Lepas tu minta pula makanan dia tak semua tu. Ain Nabi Musa ketuk dekat hajar batu. Keluar 12 pancuran mata air. Itu merujuk kepada 12 kabilah. 12 kabilah Bani Israel. Yang 12 kabilah ini asalnya adalah daripada 12 anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam. Yusuf, Bunyamin, Yahuza. Tentu kalau tuan-tuan tengok tafsir dalam surah Al-Baqarah ayat 246 sampai 252 itu cerita pasal Talut. Talut ni hidup zaman Nabi Daud. Talut ni Allah yang lantik dia untuk menjadi ketua tentera. Dia ada nabi. Dalam Quran tu dia sebutkan nabi, nama Allah sebut nabi saja tapi tak sebutkan nabi apa. Dalam kitab tafsir banyak, tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, nabi yang dimaksudkan situ ialah Nabi Samuel. Ataupun Syam'un, gitu, ataupun Nabi Samuel lah. Nabi Samuel ni memang nabi dah. Tapi kaum dia kata, wahai nabi, lantiklah seorang ketua untuk kami nak mengetuai ni, nak pergi perang lah. Daripada nak pergi perang Talut ke Jalut. Jalut ni jahat. Nak tahu jahat mana baik, Jalut tu jahat. Pasal dengan Jalut jahat. Jahat. Talut baiklah, lawan dia adalah baiklah. Talut ni baik. Cuma Talut ni orang miskin. So bila mana dia kata carilah satu orang ketua yang boleh untuk pimpin kami nak perang, maka Allah berikan wahyu kepada Nabi Samuel ini, iaitulah berupa lantikan Allah kepada Talut untuk menjadi ketua. Bila dah diperkenalkan ni Talut kau punya ketua, terkejutlah semua. Apa hal Talut pula ni? Kata dia. Tak ada orang lain ke yang lebih kaya, lebih handsome saja bahasa dia tu lah. Tapi kaya tu semua disebutkan. Keturunan disebutkan. Saya nak sebut keturunan tadi tu. Nak cerita keturunan tadi. Tapi mereka tolak Talut tu, satu kerana dia miskin, dia hanya petani biasa saja. Tapi dia gagah lah, dia kuat. Cuma dia petani biasa, tak kaya, dia miskin. Lagi satu dia tolak Talut adalah kerana dia adalah daripada keturunan yang bawah. Daripada 12 tadi tu, 12 tadi kan disebut 12 Bani Israel tadi kan. Dia adalah daripada keturunan Bunyamin. 10 adik-beradik yang lain ni, Yahuza dan lain-lain ni, mereka tak suka keturunan Bunyamin ni. Kalau keturunan Yusuf, okey sikit lah, menteri kan. Tapi Bunyamin dia kata tak ada. Low class lah. Tak ada. Tapi dia tetap kena terima juga, pasal tu lantikan daripada Allah. Start cerita tu, nanti saya bagi homework lah, tuan-tuan tengok. Start 246, 247, 248, nanti dia akan dibuktikan. Allah buktikan dia adalah memang lantikan daripada Allah. Okay? Allah akan buktikan dia. Dia bawa datang balik satu kotak. Dalam tu ada Taurat, ada peninggalan Nabi Musa. Talut yang bawa. So ini adalah memang mereka tak boleh nak nafikan Allah yang melantik Talut itu menjadi ketua. Jadi ini antara yang Nabi SAW sebutkan kepada Bani Israel. Kami orang Islam yang lebih layak untuk berpuasa berbanding. Tapi sebab mereka dah buat kan, apa nak buat? Itu yang Nabi kata, kalaulah aku masih hidup tahun depan, aku akan puasa hari yang ke-9 sebab nak menyelisihi apa yang dilakukan oleh Bani Israel, yang dia hanya puasa 10 Muharram saja, kita buat 9 dan 10. Tapi dua-dua tu sunat. Kita jangan no. Buat 9 dan 10, kalau tidak akan sama. Marah pula orang yang buat 10 saja. Dua-dua tu sunat. Yang buat 9, 10 sunat, yang buat 10 pun sunat. So tak payah you nak marah. Kalau orang tu tak puasa pun tak apa, sunat. Dia mungkin tak bagus dengan puasa, ataupun tak. Kita tak boleh anggap semua power lah puasa ni. Ada orang yang boleh, ada orang tak boleh. Tapi kalau dia mungkin baru nak belajar, bagilah apa kata-kata semangat, try dulu sikit-sikit tak apa, puasa sunat, supaya dia boleh berjinak-jinak dengan amalan-amalan puasa ni, sunat puasa ni kan, supaya dia boleh untuk latih diri dia. Sebab puasa antara amalan yang memang memberikan kesihatan yang baik lah. Nabi katakan, puasalah kamu, sumu tasihu, puasalah, jadi kamu akan sihat. Dan memang betul apa yang dilakukan oleh para nabi, para sahabat, puasa memang memberikan kesihatan.
Kan? Kalau nak diet sekalipun, puasa. Itu antara yang terbaik. Kan? Buka, makan sikit. Pas sahur, makan sikit. Kita yang puasa sebulan Ramadan pun kurang turun kan. Kalau naik ke something wrong tu sebenarnya. Timbang-timbang. Satu Syawal timbang. Satu Syawal. Satu Ramadan timbang. Sebelum satu Ramadan nak masuk timbang. Berat 68. Okey. Masuk satu Syawal sebulan kemudian 73 makin tambah. Pelik tu, something wrong tu kan. Sepatut maintain pun okey dah. Ataupun mungkin bawah sikit 67, 66. Tu betul. Pasal dia memberikan kesihatan ya. Kesihatan yang baik. Jadi 9 dan 10 maka itu adalah puasa yang sunat sahaja. Kemudian yang ketiga kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala ialah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang ini boleh puasa. 1, 2, 3, 4. Tak mampu buat 1 sampai 8, 9 sajalah tadi kita sebut. Kenapa boleh buat 1 sampai 9? Memang ada juga riwayat begitu dan juga kita boleh ambil juga Zulhijjah sebagai bulan-bulan yang diharamkan. Boleh ambil situ. Pada bulan-bulan yang diharamkan. So kita puasalah pada bulan-bulan yang diharamkan. Yang keempat ialah 10 hari pertama daripada bulan Muharram. 1 sampai 10. 1 sampai 10. So tak boleh buat 1 sampai 10, try buat 10 saja. Tak boleh buat 10, 9 atau 10. Yang ini juga kita boleh ambil daripada kelebihan hari ataupun bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni ada 4. Allah kata inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah kata bahawa bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dan 12 bulan tu memang dah ada dah ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Dan minha arba'atun hurum kata Allah di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Dan tak disebut dalam Quran, cuma disebutkan dalam hadis sahaja. 3 bulan tu berderet, itulah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. So kalau kita ambil nombor bulan yang ke-11, bulan ke-12 dan bulan pertama. Ambil nombor. Kalau bulan pertama, bulan 11, bulan 12 itu. Dan juga yang keempat adalah bulan Rajab. Bulan Rajab. So bulan Rajab ni 2 bulan lagi sebelum Ramadan. Sebagai satu preparation untuk kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan. So boleh ambil yang itu. Yang kelima puasa sunat dalam bulan Rajab. Dan yang kedua puasa sunat yang disebutkan oleh yang keenam adalah puasa sunat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ni pun banyak hadis yang Nabi SAW lakukannya. Antaranya riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata mara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam asyhari qat illa Ramadan. Kata Nabi, kata Aisyah, aku tak pernah melihat Rasulullah berpuasa penuh selama sebulan melainkan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat baginda lebih banyak berpuasa dalam mana-mana bulan melainkan hanya fi Sya'ban, hanya bulan Sya'ban sahaja. Dan nanti kita akan tengok juga satu hadis lagi yang Aisyah kata, aku pernah tengok Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban tu seolah-olah macam Nabi tak nak buka, hari-hari puasa. Hari ni puasa, besok puasa dulu sampailah nak masuk Ramadan. Dan ada juga riwayat yang sama, Nabi katakan, Aisyah katakan, aku pula tengok dalam satu tahun yang lain Nabi tak puasa pula bulan Sya'ban tu. Macam tak nak puasa pula. Hari ni tak puasa, besok tak puasa, lusa tak puasa, sampai masuk Ramadan tak puasa. So maksudnya seolah-olah macam kontra. Bukan kontra. Tetapi Nabi sebenarnya nak ringankan bagi orang yang tak mampu nak puasa Sya'ban, dia boleh buat amalan-amalan yang lain. Sebab ada satu hadis riwayat daripada Usamah bin Zaid. Kita akan baca selepas azan lagi. Usamah bin Zaid tanya, ya Rasulullah, kenapa kau suka puasa bulan Sya'ban ni? Jawapan dia kita bagi lalu azan. Dan kita sambung sikit lagi berkaitan dengan puasa-puasa sunat insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ada beberapa sunat berpuasa pada setiap tahun. Antaranya kita sebutkan tadi ialah hari Arafah tahun 9 Zulhijjah. Kemudian yang keduanya adalah hari Ashura 10 Muharram dan digandingkan dengan hari Tasu'a 9 Muharram. Dan yang ketiganya adalah 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah, 1 sampai 9 Zulhijjah. 10 tak boleh puasa lah, 10 adalah hari yang haram untuk puasa. Dan hari raya Aidil Adha. Yang keempat adalah 10 hari yang pertama dalam bulan Muharram, 1 sampai 10. Yang kelima adalah bulan Rajab. Kita ambil daripada bulan-bulan yang haram. Dan yang keenam adalah bulan Sya'ban.
So tadi kita bacakan satu hadis riwayat Imam Muslim yang Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahawa Nabi SAW berpuasa banyak dalam bulan Syaban. Dan ada satu tahun itu yang aku tengok Nabi tak puasa pula. Maksudnya tak banyak puasa dalam bulan Syaban pada satu tahun tersebut. So, maksudnya dia nak memudahkan umat untuk melakukan amal-amal yang lain. Dan satu hari Usamah bin Zaid pernah tanya Nabi, dia kata, Rasulullah, dia kata, aku tengok kau banyak sangat puasa dalam bulan Syaban. Berbanding dengan bulan-bulan lain, bulan Syaban ni yang paling banyak. Kenapa ya Rasulullah? Usamah bin Zaid ini adalah anak kepada anak angkat Nabi SAW, iaitulah anak kepada Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kahwin dengan Ummu Aiman, dapat Usamah bin Zaid. Masa Nabi wafat, dia berusia 17 tahun. So, masih remaja lah. Dia tanya, ya Rasulullah, kenapa puasa banyak dalam bulan Syaban? Nabi kata, kadzalika syahru yaghfulun nasu anhu. Itulah pada bulan tersebut adalah bulan yang manusia lalai dalam bulan tu. Baina Rajab wa Ramadan. Itulah di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan adalah manusia dia sangat-sangat lalai. Itulah pada bulan Syaban. Wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan itu juga adalah bulan di mana Allah mengangkat kitab amalan kepada Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Dan Allah, Nabi kata, fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sa'im. Aku suka amalan aku diangkat ketika mana aku sedang berpuasa. Itu antara amalan Nabi dalam bulan Syaban. So itu Nabi sebutkan yang pertama adalah kerana manusia lalai dalam bulan tersebut, bulan Syaban. So Nabi banyak puasa. Dan yang kedua adalah kerana bulan tersebut ada hari-hari yang Allah angkat amalan kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ana shaim, aku suka ketika itu aku sedang berpuasa. Jadi boleh amalkan pada bulan Syaban. Dan juga ada yang ke-8 ataupun yang ke-7 adalah bulan-bulan haram. 4 tadi itulah, sama ada bulan haram tadi, bulan Zulqa'dah boleh puasa, Zulhijjah boleh puasa, Muharram boleh puasa, Rajab boleh puasa. Dan juga yang ke-8 ditambah lagi dengan 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Ini juga adalah sunat, bukan wajib. Sunat saja. Man shama Ramadhana summa atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Maknanya siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka Allah bagi dia seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Ini ramailah yang buat. Pasal ramai yang masih lagi melakukan amalan ini. Walaupun 6 hari itu tidaklah berturut-turut. Dia boleh mula pada 2 Syawal, dah boleh start mula dah. Sama ada 2 sampai dah 7 Syawal. Ataupun boleh selang-seling. Seminggu buat 2 juga. Masuk minggu ke-3 tu dah selesai. Ataupun boleh buat semampu yang mungkin di ujung-ujung. Masuk malam hari yang ke-21, hari yang ke-23, hari buat 3, 24 boleh. Ustaz, tapi tak sempat Ustaz. Saya buat dapat 5 je. Satu lagi tak sempat. Tak apa. Tapi dalam kitab fiqh ada sebutkan kalau betul-betul tak sempat tu kerana ada alasan yang syar'i dekat depan tu kenapa tak boleh, dia boleh qada' dan Zulqa'dah. Itu pun kerana alasan yang syar'i lah, tak syar'i tak boleh. Saya tak puasa tu pasal banyak open house lah. Itu yang tak, tu tak boleh lah. Ada open house lebih open house lagi kan. So dapat 5 lah. Tapi pahala Allah je yang tahu. Dapat tak dapat, wallah alam, kita doa je lah. Doa je lah, mudah-mudahan Allah bagi pahala yang 5 tu. Tak sempat apa nak buat kan. Mudah-mudahan dengan puasa yang betul-betul kita nak buat tu memberikan kita semangat. Dan juga kita berjaga-jaga dengan puasa yang kita lalui depan ni. Okey, itu tahunan. Itu puasa tahunan. Ada puasa yang bulanan. Puasa yang bulanan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang pertama pada awal bulan, yang kedua pada tengah bulan, yang ketiga pada akhir bulan. Okey, take note. Yang ini adalah hadis yang daif, yang lemah. So tak banyak dipakai. Tapi ada je orang puasa awal, tengah dan akhir. Tapi dia tidaklah diamalkan seperti mana hadis sahih. Yang sahih adalah hadis yang ini, yang mana riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin." Telah wasiat kepada aku kekasih aku 3 perkara. Maknanya Nabi mewasiatkan kepada Abu Hurairah 3 perkara yang jangan ditinggalkan benda. Pertama kata Nabi SAW, puasalah 3 hari sebulan. So ini merujuk kepada 13, 14 dan 15 setiap bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Setiap bulan dipanggil sebagai Ayyamul Bid, hari-hari putih. Itu. Maknanya boleh untuk kita nak beramal
dengan puasa hari putih ini. Ini sahih. Ini riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Muslim. Yang kedua, jangan ditinggalkan ialah 2 rakaat duha. 2 rakaat duha. Dan yang ketiga, jangan ditinggalkan ialah witir sebelum tidur. Witir, hadis ni ada sebut qabla an anam. Hadis ni ada sebut qabla an anam. Tetapi kita tak nafikan ada juga hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi sebutkan witir tu biar dibuat di hujung malam. Maknanya sebelum subuh. So dia ada 2. Macam kita tengok Afsal macam tak sama je kata-kata Nabi. Ini buat sebelum tidur. Ini buat sebelum subuh. Mana satu ni? Allah ataupun Nabi memang nak memudahkan umat dia. Kalau kita tengok sirah, Abu Bakar dia biasa buat witir sebelum tidur. Lepas isyak tu dia buat. Umar dia biasa buat witir selepas daripada dia bangun sebelum masuk waktu subuh. Hujung malam dia. So memang ada amal-amal para sahabat begini. Jadi tak ada masalah pun. Bagi yang mampu lepas isyak takut tak terbangun Ustaz. Saya ni dah set jam ni daripada 2018 lagi sampai sekarang tak boleh bangun tu dia. Buat witir tu selepas daripada isyak boleh, tak ada masalah. Tapi kalau jenis orang memang bangun pagi, 3-4 pagi bangun, ni sekarang pula lagi 1 pagi bangun dah sekarang. Kan tengok World Cup. Boleh buat witir di ujung-ujung sebelum nak subuh tu. Itu lebih baik. Tapi dua-dua ada hadis dua-dua ada hadis. Cuma hadis Bukhari ini kita nak highlightkan tadi apa dia? Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah untuk puasa setiap bulan 3 hari, tak kira lah bulan-bulan mana, 13, 14, 15, melainkan Zulhijjah 14, 15, 16. 13 tak boleh. So 13 tu masuk hari-hari tasyrik. Jadi setiap bulan yang lain tu 13, 14 dipanggil sebagai ayyamul bid, hari-hari putih. Kenapa hari putih dipanggil Ustaz? Kenapa tak hitam? Sebab waktu tu bulan mengambang. Waktu tu bulan mengambang putih cahaya. Jadi dipanggil sebagai hari-hari putih. Itu sebut dipanggil hari-hari putih. Yang itu bulanan. So ada puasa yang tahunan, yearly, ada puasa yang monthly, bulanan, ada puasa yang mingguan. Ada puasa yang mingguan disebutkan juga oleh Imam Al-Ghazali, iaitulah puasanya hanyalah Isnin dan Khamis. Isnin, Khamis. Dan ada satu riwayat lagi ditambah Jumaat. Isnin, Khamis, Jumaat. Tapi yang Nabi biasa buat ialah Isnin dan Khamis. So ini adalah puasa-puasa yang mingguan. So bagi orang yang dia nak cepat puasa, tak dapat tunggulah Ustaz. Hari tu 9 Zulhijjah terlepas. Hari tu 10 Muharram terlepas. Dia boleh buat mingguan. Isnin, Khamis. Kalau orang yang nak buat qada, puasa Ramadan dia nak qada kan, boleh buat Isnin, Khamis juga. Terangkat sekali puasa Isnin, sunat Isnin dan juga sunat Khamis. Dia kata Ustaz, saya ni memang kaki puasa Ustaz. Jadi saya nak puasa lebih banyak lagi. Ada satu lagi puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam, iaitulah puasa berselang-seli. Kalau Isnin Khamis itu rasa macam mudah bagi dia, dia boleh buat selang-seli. Hari ni puasa, besok tak puasa, lusa puasa, tulat tak puasa. Kalau hari-hari puasa boleh Ustaz? Saya ni memang jenis hari-hari nak puasa. Jawapannya ada dalam hadis Bukhari yang Nabi SAW melarang para sahabat untuk berpuasa sepanjang tahun. So, satu hari 3 orang sahabat datang jumpa isteri Nabi. Dia kata, wahai isteri Nabi, macam mana ibadat Nabi di rumah? Ibadat Nabi begini-begini, semayang hebat, ibadatnya hebat. So mereka telah tersalah faham. Mereka kata kami ni yang buat dosa, sepatutnya kami kena lebih tinggi amalan daripada Nabi ya. Sebab Nabi tak buat dosa pun amalan macam tu. Jadi mereka pun berhasrat. Yang pertama, tidak mahu tidur. Siang ibadat, malam ibadat, siang ibadat. So dia dah hulu lah melampau. Yang kedua pula berhasrat, tak buka puasa. Hari-hari nak puasa. Hari ni puasa, besok puasa tu lah. Macam tadilah yang tanya tadi tu. Boleh tak nak puasa hari-hari? Ni, sahabat yang kedua tu minta. Dia berhasrat untuk nak puasa hari-hari. Kecuali hari haram lah. Yang ketiga pula berhasrat untuk tidak mahu dekati wanita. Tak nak kahwin. Jadi Nabi dengar cerita ni daripada isteri Nabi. Maka Nabi pun pergi cari 3 orang ni. Nabi pun kata, kau ke yang berhajat? Kada wa kada. Macam ni dan macam ni. Kau ke yang tak nak tidur? Kau ke yang tak nak buka puasa? Kau ke yang tak nak kahwin? Nabi kata, ana atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Aku ni adalah orang yang paling tinggi takwanya kepada Allah. Aku adalah orang yang paling takut pada Allah. Ni Nabi sebut bukan Nabi action tapi Nabi nak bagi tahu had. Sampai sini level. Paling tinggi takwa sampai sini level. Orang yang takut pada Allah, aku kata Nabi paling tinggi paras ni. Yang aku buat ni. Dan Nabi kata, jangan buat macam tu. Sebab aku yang paling tinggi takwa pun, aku solat malam, aku rehat dulu, aku tidur dulu, nanti pagi esok aku bangun. Buat macam ni. Ini adalah amalan orang yang paling tinggi takwa. Nabi nak bagi tahu macam tu. Aku ni pun orang yang berpuasa juga, tapi ada masa-masa aku tak puasa. Yang kau tadi berhasrat tak nak buka puasa, hari-hari nak puasa. Orang yang paling tinggi takwa pun sampai tahap macam ni je. Boleh buka, boleh puasa, boleh buka, boleh puasa. Selang-seli lah kalau nak buat puasa Nabi Daud tadi. Ataupun kata Nabi yang ketiga tadi, kau tak nak kahwin kan? Aku ada isteri.
Aku juga berkahwin untuk tunaikan hak sebagai manusia. Sebab Allah ciptakan manusia ini untuk berpasang-pasangan. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha ila akhir ayat. Dan Nabi kata, dan nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Falaysa minni. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci akan sunnahku, dia bukan daripada golongan aku. Jadi untuk kita nak buat puasa ni jangan terlalu hulu melampau untuk nak puasa hari-hari. Tapi kita puasalah berselang-seling mengikut puasa Nabi Daud AS. Ini yang paling terbaik. Yang kalau kita memang kaki puasa lah, memang banyak berpuasa, boleh. Kalau tidak, boleh puasa mingguan, Isnin Khamis. Kalau tidak, boleh puasa bulanan, 13, 14, 15. Ataupun puasa tahunan hanya setahun sekali saja. Jadi, kita berhenti sini insyaAllah. Pada kuliah akan datang, kita nak pergi tengok pula puasa yang betul-betul berkualiti. Bukan hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tapi puasa yang berkualiti. Kita nak tahu puasa yang macam mana. Jaga mulut, jaga mata, jaga tangan, jaga kaki, jaga semualah. Benda-benda yang boleh mendapatkan manfaat dan juga pahala lebih. Dan kita akan tengok waktu berbuka puasa apa yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Saya rasa kalau dulu kita fokus yang kita pada malam ni, jumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami datangkan mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.